Okey, bulan puasa dah tak berapa lama dah ni. Ada yang dah fikir dah bulan ni, dah fikir dah aku nak menjaga air. Nantilah bulan puasa nanti boleh tambah duit sikit. Boleh puluh-puluh nak tambah duit sikit gila-gila punya. Bulan puasa kan orang ramai nak membeli kan. Okey, ni just peringatan ringan-ringan sahajalah. Sebab ada dah yang start menjaga air bulan ni. Praktis awal-awal sebelum buka kedai nanti. Okey, tak apa, bagus. Cuma just nak memperingatkan kalau korang menjaga air balang nantilah. Pertama, janganlah guna satu balang je. Gunalah banyak sikit balang. Paling kurang kan awak buat 4 balang. Barulah menarik kedai kita tu. Kalau satu balang kita tengok pun macam tak tertarik langsung nak menyenggah tu. Kalau boleh biar cantik lah. Ada banner apa semua. Biar kemas cantik. Biar nampak meriah. Paling kurang 4 balang. Dan satu lagi. Janganlah buka kedai air balang tu dekat kawasan-kawasan terpencil. Kalau boleh buka tu dekat dengan kedai orang lain. Contoh kalau orang tu jual ayam golek, awak buka sebelah dia. Dia jual makanan, awak jual air. Macam tu. Jangan buka celah-celah pokok buluh kat mana. Nak parking pun payah. Parking dah satu hal dah. Kalau boleh tu carilah tempat yang mudah sikit orang parking. Paling kurang 2 kereta dalam satu masa. Kan lagi bagus macam tu. Ingat tak? Pertama, jangan berniaga sorang-sorang dekat kawasan terpencil. Kedua, kalau boleh berniaga paling kurang guna 4 balang.